Wak. Wak. Semalam saya mimpi, saya mati. Kau mimpi awak mati? Elok orang cakap kalau mimpi mati ni nak panjang umur. Tapi mimpi saya tu, saya mati awak kahwin lain. Dalam mimpi. Bukannya betul-betul pun. Yelah dalam mimpi tu awak kahwin lain. Yelah itu kan mimpi. Sekarang kan awak hidup lagi. Yang mana sama mimpi awak mati. Yang betul-betulnya awak hidup mana sama. Tak adanya saya nak kahwin lain lah. Tu maknanya dia kalau saya mati betul-betul nanti, awak kahwin lain lah. Belum lah tahu lagi. Sebab awak pun hidup lagi. Tapi saya rasa tak kahwin lain kot. Lelaki nipu cakap je. Tapi nanti mati kahwin lain. Selalunya kalau perempuan mati dulu, memang lelaki suka kahwin lain. Banyak je keliling saya jadi macam tu. Itu orang lain. Saya tak macam tu. Kalau awak tak saya, awak try mati dulu. Saya kahwin lain ke tak? Tak, kalau saya mati, kalau awak kahwin lain, saya bangun, saya cekik awak tengoklah. Tak payah tunggu awak mati, awak cekik saya. Sekarang ni pun hidup saya dah rasa tercekik dah dengan awak. Apalah apa awak ni? Cemburu bukan-bukan. Itu mimpi. Sampai ke dunia nyata bahawa nak salahkan saya nak cekik. Cekik dah sekarang, cekik.